Okay, ni common mistake yang selalu dibuat oleh pelajar, iaitu dia tak reti nak convert area which is given in meters, millimeter square or centimeter square into meter square. Okay, macam mana nak tukar? Penting kan untuk awak tukar ke SI unit, sebab lepas tu awak nak guna area ni untuk kira maybe inductance. So awak kena pastikan dia memang dalam SI unit lah untuk dapat inductance dalam Henry. So sekarang ni cara nak tukar dia adalah, first, salin dulu nombor yang diberikan. Okay, awak diberikan area in 10 cm squared. Salin dulu nombor yang dibagi tu, 10. Senti tu adalah kali 10 kuasa negatif 2. So, tulislah kali 10 kuasa negatif 2. And then, dia ada square ni kan. Square ni awak kena faham dia adalah untuk senti dan juga meter. Okay, so maksudnya senti awak ni kena squarekan dia. And then, salin balik meter square. Okay, so bila awak expand equation awak ni, awak akan dapat 10 times 10 to the power of negative 4 meter square. Okay, so tu cara nak convert dia. Okay, ada yang dia salah kat sini, iaitu dia ada 10 cm square and then dia tulis 10 times 10 to the power of negative 2. Okay, dah okay dah tu. Tiba-tiba dia squarekan semua ni. Okay, yang ni akan jadi salah lah, sebab square ni macam saya cakap just untuk senti dan juga meter sahaja. Dia tak ada kaitan dengan 10 kat depan tu. Okay, so kalau awak squarekan the whole thing, then dia akan jadi salah. Okay, contoh lain saya boleh bagi kat awak. Area which is given in 5 mm square. So sama je konsep dia, salin nombor. Milli is equal to times 10 to the power of negative 3. Squarekan milli tu, salin balik m square. Okay, and then awak akan dapat 5 kali 10 kuasa negatif 6 meter square. Okay, sama juga konsep dia untuk let's say awak diberikan volume. Okay, volume which is in 5 cubic centimeter. Cubic centimeter, betul. Okay, so sekarang salin je nombor tu balik. Senti is times 10 to the power of negative 2. And then cube kan dia. Then last dia akan jadi m cube. Cubic meter.